Oh adik, apa tu adik? Hippo ke? Dia tengah makan. Wow. Jom kita tengok dekat lagi. Sini adik, jom. Sini adik duduk sini tengok. Sini adik duduk sini tengok. Nampak tak? Nampak ke? Nak tak? Nak tak bagi dia makan? Bagi dia makan tangan. Boleh naik ke dia? Boleh. Tak boleh? Boleh. Nanti dahi. Nanti dia berak keluar dahi. Ada tahi dia ke? Tak ada. Adik tak nak naik. Bau kan nanti boleh. Bau macam lembu. Makan daun juga. Ini kolam dia. Ini dia dah naik sebab tengah makan. Tu ada burung nak kacau dia lah. Burung tu dia ada makanan dia dekat dengan hippo ni. Dia boleh lari, dia boleh sprint. Dia boleh lari lagi. Oh. Speedy runner. Tapi kita boleh lari jauh. Dia tak boleh lari jauh. Tapi dia boleh lari lagi. Betik. Dah nak habis dah. Dia tak tahu ada betik situ. Betik depan sikit. Tu depan tu ada betik tu. Ambil betik sedap. Tu tarik mata dia lah. Tak ada. Sorry, nanti tanya. Oh tu lah. Tuan dia nak bagi makan lagi. Betik separuh. Dia tak nampak tu betik kat mana. Dia boleh gerak ni ni. Okey, makan betik. Oh, dia dah jumpa betik. Dia kata ini sedap ni. Nyam. Tak boleh ambil. Oh tu lah, dia tunjuk. Baby. Lily. Dah senyap dah. Halo. Dia dah nampak dah tu makanan dia. Dah senyap dah. Buka mulut. Dah habis makanan. Makan. Bye-bye Ibu. Apa? Okey. Makan daun ni. Biar jaga. Okey, jom. Ada dua. Dia dah masuk dalam air ke belum adik? Belum. Bye-bye. Tengok dia nak masuk adik. Oi, masuk jap. Panas ni. Bye-bye. Oh, sejuknya mandi. Dia dah masuk ke belum adik? Dah masuk dalam air. Dah masuk dalam air. Kat sana ada apa tu? Ada tempat makanan. Dah tak nampak dah dia. Nampak mata dia je. Tapi dia boleh bernafas dalam air ke? Dia melapas ikut telinga dia. Tengok tu hidung dia tu kan keluar. Bye-bye. Dah masuk. Dah masuk dalam air.
Bye bye. Jom kita nak tengok benda lain pula. Ini ya. Apa? Nak tengok lagi? Oh. Tapi dia dah masuk dalam air. Apa? Adik, main tengok kancil adik. Tupai. Oi, tupai dia panjat. Tupai tu spesies dia je tu dia kata. Adik, cepat. Tupai tupai. Tak jalan ke kancil tu? Dah jadi kereta. Dah sedih. Kawan-kawan dia semua jadi kereta. Firdaus. Anak. Oh, banyak buaya. Oh, tu ada. Bawa. Ada adik-beradik. Dia ingat adik-beradik. Bewak. Bewak. Nanti kena marah nanti dengan abang-abang tu. Itu cicak. Yang ni buaya. Nak pergi mana tu? Mesti dia tengok, oi banyaknya abang-abang tengah berenang. Dia tengah tunggu waktu makan. Santan betina aku ketuk. Entah tu. What the apple? Dia tahu pukul 12 waktu makan. Semua tunggu sini. Kita cakap dia biawak. Tu biawak ke buaya? Biar awak. Berani dia duduk kat buaya tu. Tu abang dia kot. Dia brotherhood. Lepas tu dia cakap, yo bro, Hey. what you doing? Ang landas.